dan Assalamualaikum semua. Saya Syakira, wartawan Impikas TV SK Nilai Impian. Hari ini sangat mendebarkan kerana kita sedang buat liputan khas latihan kebakaran sekolah. Agak-agaknya, adakah semua murid dan guru berjaya berkumpul di padang dengan pantas dan selamat? Teruskan menonton video ini. Sekarang, kami berada di bahagian belakang sekolah untuk melakukan demonstrasi pemadaman api yang akan dilakukan oleh pihak bomba. Sama-sama kita saksikan. Bersama saya sekarang ialah Encik Sufri bin Zamaluddin dari Balai Bomba dan Penyelamat Nilai. Boleh saya tanyakan beberapa soalan? Boleh. Tuan, bagaimanakah penilaian Tuan terhadap percakapan warga SK Nilai Impian dalam latihan kebakaran pada hari ini? Okey, untuk tahun ni saya tengok ada penambahbaikan yang sangat ketara lah. Kalau sebelum-sebelum ni masa-masa murid-murid keluar, kita nampaklah tak tersusun. Tapi tahun ni saya tengok memang perubahan yang sangat ketara. Cikgu-cikgu pun dah ada buat by class dia punya penyusunan murid-murid tu. Jadi sangat teratur lah. Jadi itulah yang kita nak. Mana semasa berlaku kecemasan ke, latihan ke ataupun kecemasan yang sebenar. Macam ni lah dia punya keadaan yang sebenar, kedudukan murid yang sebenar. Mana kita dah susun siap-siap by class. Itulah yang paling tepat lah dilakukan. Baiklah Tuan, untuk soalan seterusnya, berdasarkan pengalaman pihak bomba, apakah kesilapan yang paling kerap yang dilakukan oleh orang ramai ketika berlaku kebakaran dan apakah pesanan penting Tuan kepada semua murid jika menghadapi situasi kecemasan yang sebenar? Okey, kesalahan yang paling banyaklah dilakukan bila melibatkan premis yang besar-besar ni. Kesalahan utama dia adalah lewat. Lewat tu adalah yang paling besar lah dia punya kesalahan dia. Sebab kebanyakan orang yang mati dalam premis, dalam bangunan sebab dia lewat, sebab dia lambat. Dia lambat daripada orang lain, dia lambat keluar daripada bangunan tersebut lah. Jadi cara yang paling terbaik sekali adalah kita kena peka lah. Terutama cikgu lah. Cikgu bila melibatkan sekolah ni, cikgu kena main peranan yang penting. Bila berlaku kecemasan, murid-murid ni dia akan panik. Jadi cikgu lah yang mainkan peranan penting, kena susun murid-murid, kena tenangkan murid-murid dan bawa murid keluar melalui jalan yang betul. Terutama tangga lah. Kalau kata sekolah tu ada lift, jangan gunakan lift. Dan cikgu kena sentiasa pantau sebab kita tak tahu bila melibatkan murid sekolah rendah ni, mungkin dia akan berlari, dia akan tolak menolak. Jadi kita kena A to Z. A to Z mana daripada dalam kelas sampailah dia berada di assembly point ataupun tempat berkumpul. A to Z cikgu dia kena pantau daripada kelas sampailah ke assembly point. Itulah cara yang sepatutnya lah. Terima kasih Tuan atas penjelasan yang diberikan. Dengar tu kawan-kawan, jangan buat silap tau. Lega rasanya bila semua warga murid SK Nilai Impian selamat berkumpul di padang. Ingat kawan-kawan, jika berlakunya kecemasan, jangan panik dan ikut arahan guru. Baiklah, sampai di sini saja liputan kita pada kali ini. Jangan lupa tekan butang like dan kongsikan video ini. Saya Syakira dari Impikas TV SK Nilai Impian. Jumpa di video yang seterusnya. Bye!